bini kita pun tak cerai. Rupanya dia duduk syok sama manager yang tempat dia kerja kilang kan. Oh. 4 orang saksi dah dengar dah. Dia kata apa? Kalau tak mau cerai tak apa. Dia tak mau masak, dia tak mau basuh baju. Hidup sekali jauh lah. Kan? Jadi Pak belakang kata apa? Nampak sangat dah mak dia tak mau ngahang. Kan? Lepas je lah. Kan? Dia dah kata lagu tu, dia tak mau dah kan? Macam dia duduk gila kat manager tu. Kan? Dalam dia pun kecewa. Manager tu kata kat dia, takkan kau nak gila kat hang ada? Hang dah ada lelaki. Kan? Aku nak tahu nak. Dia gila bayang lah ya. Jadi aku kawan dengan hang dia, aku nak seorang teman aku je. Enjoy kan. Kita pergi tengok wayang, pergi jalan sana, jalan sini, itu je lah. Aku kalau nak nikah aku saya nak tahu. Ish. Pakcik, waktu tu macam mana pakcik? Dunia hari tak, tapi waktu tu tak ada janggut semua gitu. Tak janggut, tapi pakcik cool banyak masa tu. Cool, tenang je. Mak sampai kata apa, hang ni dah kena apa, nasi kangkang. Allahu Akbar. Mak. Kau pakcik ada nak bagi apa-apa pesanan untuk orang muda punya kau untuk nak tempuh kahwinan kau? Macam mana apa nak bawa hidup dia bawa lah. Pakcik bagi tahu satu saja. Walaupun tak segap perempuan tu, walaupun hidung kemek, janji dia solehah. Betul kan dalam apa Islamnya kita kena ada 3-4 kriteria kan. Kriteria pertama tu mesti solehah tu dulu kan. Mesti nak solehah tu dulu. Walaupun hidung dia kepek.